Kita sebagai parti politik mesti bersedia dengan segala kesediaan dan keupayaan demi mencapai kemenangan ataupun mempertahankan kemenangan yang sedia ada yang kita miliki. Malah kita bertugaskan memikul tanggungjawab demi untuk membina dan mengimplementasikan hasrat dan cita-cita kita, iaitu teguh memimpin negeri sekaligus teguh ke arah memimpin negara dan tanah air. Kita dalam apa jua situasi tetap memikul amanah menjalankan tugas walak kepada apa jua kebijaksanaan yang telah ditentukan dan diputuskan oleh kepimpinan kita, serta istiqamah dan teguh dengan ikrar dan pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala usaha dan pengorbanan yang kita curahkan hendaklah berhubung dan ada pertalian dengan Allah Azza wa Jalla. Ingatlah peristiwa peperangan Badar dengan bilangan tentera yang sedikit dan kelengkapan yang paling minima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus memimpin pasukan menerusi syura, menerusi mesyuarat dengan iman, dengan doa, dengan tawakal kepada Allah. Lalu Allah simpulkan kemenangan yang dicapai itu adalah menerusi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kemenangan yang dicapai itu melainkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata-kata dan harapan tersebut, saya melancarkan jentera pilihan raya PAS bagi bahagian pilihan raya Dewan Undangan Negeri Air Putih dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Siru ala barakatillah.